EMS ni kosong. EMS ni kosong. Seperti korang tengok kat ruang-ruang dalam EMS ni kosong dan tak ada silika gel. Silika gel ni tujuan dia untuk menyerap kelembapan yang ada dalam EMS ni. So aku decide untuk buat satu box untuk letak gel silika supaya dia dapat menyerap kelembapan yang ada pada filament ni lah. Okey, kalau korang tengok buka je EMS ni ada ruang-ruang kosong yang kita boleh isi dengan box lah. Kenapa silika gel tu tak kita taburkan je? Sebab nanti berselerak kat dalam tu dah boleh merosakkan roller-roller yang ada. So kita dah print. Dan dekat ruang-ruang yang kosong tadi tu kita akan letakkan benda macam ni. Kenapa yang ni penting? Sebabnya dia nak memastikan filament sentiasa kering dan tiada masalah waktu kita print sesuatu objek ataupun model. Okey, ni dah siap print. Okey, kita cabut daripada beg dia, tapi pastikan suhu tu dah turun dulu baru korang boleh keluarkan daripada printer tu lah. Korang boleh tengok ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ni dia tak akan gel silika tu tak akan keluar melalui lubang kecil ni. Okey, bahagian atas ni kita boleh gunakan untuk isi gel silika tu lah. Jadi perkara pertama kena buat memang kena pisahkan dululah. Okey, yang ni adalah gel silika yang aku beli warna biru. Kenapa warna biru? Sebab kalau kata dia dah penuh dengan wap air, dia akan bertukar warna. Gel silika ni sebenarnya kau boleh masak balik sama dengan filament. Letak je dalam oven ataupun dalam printer tu sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, mula-mula cabutkan dululah, pisahkan dulu kotak ataupun model ni daripada beg tu dulu. Tengok dia punya penutup ni muat tak muat dengan box ni. Kalau tak muat terpaksa kita buat lain lah, kita print lain lah. Okey, nampak? Cun, tak ada masalah. Yang kecil pun tak ada masalah, yang besar pun tak ada masalah. Jadi maksudnya boleh digunakan serta-merta lah. Jadi pada bahagian atas kita akan isi dengan filament tu lah. Okey, ni proses bukan proses sangat pun sebenarnya. Okay, aku dah letakkan silika gel ni dalam box yang kita print tadi. So pastikan penuh satu botol ni aku beli boleh isi 4-5 box yang kita print tadi. Tu pun ada lebih lagi, tak ada masalah pun. Kalau lebih tak ada masalah lagi, bagus. Lebih baik lebih daripada tak cukup. Isi ke semua box yang kita print tu sampai penuh, kemudian masukkan je dalam kita punya EMS lah. Okay, lepas tu tutup. Tu saja. Itu sajalah perkongsian untuk video kali ini. So aku harap korang boleh support semua video-video aku. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa follow apa projek. Okay.